Hai, Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat pekasam ikan loma. Bila musim-musim hujan ni Taiping pun dah banjir, Perak banjir dah sekarang ni. Jadi bila hujan lebat tu dia macam hujan tu dalam 1 hari, 2 hari, 2 hari lah. 2 hari tu, 2 hari tu tanpa henti. Hujan renyai-renyai lah, hujan lebat lah, hujan renyai-renyai. Ikan loma pun pasti akan naik. Jadi ikan loma ni yang paling sedap sekali kita nak buat pekasam lah. Yang lain-lain tu goreng garing-garing tu pun sedap juga. Jadi jom kita tunjuk macam mana cara-cara untuk kita nak buat pekasam. Sebenarnya masing-masing punya cara lah. Tapi hari ni akak nak tunjuk cara akak. Jom mula-mula sekali kita nak siang ikan loma ni. Dia kena basuh bersih-bersih. Dia punya tu kalau boleh tak ada langsung lah kotor-kotor. Sebab bila kita basuh bersih-bersih baru ikan loma tu jadi dengan cantik. Jadi selalunya tu ada ada telur dalam ikan loma tu. Ni tak, kalau kata perut dia tak buncit tu dia tak ada telur dia. Kalau perut buncit tu dia ada telur dia. Telur dia warna-warna hitam macam tu. Ni ada tak? Tak ada. Tak jadi lagi. Baru dia nak jadi sikit-sikit. Buang lah, tak maulah. Montel-montel tu kan. Ui, memang ada telur dia. Dia sebenarnya ikan loma ni yang sedapnya bukan ikan loma tu kan. Dia yang sedap tu mari kita basuh elok-elok. Dia yang sedap tu telur dia. Telur dia. Ni ada telur. Telur dia yang sedap tu. Nampak? Telur dia macam warna dia macam hijau-hijau. Kadang-kadang tak dapat ikan loma pun tak apa. Asalkan dapat telur dia. Nampak tu. Telur dia. Dia kalau macam tahun tu awal tahun kan, macam 2025. Dia ikan loma naik. Kadang-kadang masa tu telur dia tak ada lagi. Kali-kali kedua tu dia naik tu. Maksud naik tu, ikan loma ni dia melawan arus. Tu yang sebut naik tu. Dia bila kali yang kedua tu majoriti tu macam adalah telur dia kan. Seronoknya kalau ada telur. Dulu tu kan yang dia nyanyi lagu apa? Telur tu agaknya telur ikan loma apa? Batu belah batu bertangkuk. Batu belah batu bertangkuk. Apa? Tak dapat telur. Menangis sebab apa tu nak cerita telur tu sedap. Sampai apa? Suruh batu telan dia lah. Cerita dia. Tu yang positif yang kita dapat daripada pengejaran tu, ikan loma tu dia punya telur tu memang sedap. Itulah. Buang siap-siap, bersih siap-siap. Macam ada kotoran dekat situ tu kita buang siap-siap. Ini kita rendam sekejap dengan air asam keping ke apa sajalah, boleh je rendam apa-apa pun. Kita nak buang hanyir dia. Kemudian kita nak cuci, kemudian baru boleh kita buat proses dia. Ini telur dia. Ini kalau kita packing ni, telur dia pun boleh kita jual ni. Selalunya satu packing tu orang jual RM5 banyak. Ni dah dapat RM15 dia telur dia ni. Tengok untung kan. Rendam dah. Ikan loma ni kelemahan dia satu je. Sekejap sangat dia dah jadi macam dah macam tak segar kan. Dia macam apa orang kata? Pucat kan. Dia kena buat segera-segera. Betul lah.
Kalau macam orang dah, kalau banyak-banyak tu, dia orang terpaksa jual murah-murah tu. Pasalnya kita terpaksa jual cepat tu pasal apa? Bila dia satu hari tu, kalau kata kita tak ada ais ke, tak ada apa ke, dia cepat macam orang kata tak segar, ikan tak segar. Itu kadang-kadang kalau musim zaman dulu-dulu tu kan, masa kalau ais tak ada tu, depa siang-siang depa terus salai kat tepi sungai tu. Puas hati. Apa tu? Salai kat tepi sungai tu kan. Jadi kalau dah salai tu, tak risau dah lah. Dia memang orang kata elok lah kan. Selagi kita nak buat gulai lemak, cili api ke, nak buat apa pun, salai dah okey lah. Ataupun bila dah salai kita nak goreng pun, okey dah lah tu. Itulah kelemahan ikan loma ni. Ni kena cuci ni. Tak boleh ada ni semua-semua ni. Itulah sebabnya harga dia sekarang ni makin lama makin mahal. Satu daripadanya, ikan pun susah nak dapat. Kedua daripadanya, apa orang kata, kita nak kena cuci bersih-bersih. Dia tak boleh main-main gitu-gitu lah. Buang betul-betul darah dia, kotor dia dalam ni semua kena cuci. Lepas tu harga beras kita pun mahal kan. Sekarang beras berapa? Bukannya RM25 dah macam dulu. Sekarang beras 31, 32. Itu yang paling murah. Jadi ikan loma ni, bila kita dah peram dia dalam seminggu ke 3 hari 4 hari ke, lepas tu kita kena buat beras dia. Kena lumurkan dia dengan beras. Tu yang dia jadi mahal tu. Menggunakan garam kasar. Mula tu kita taburkan garam kasar ni kat bawah ni dulu. Bawah dia. Kemudian kita susun lah. Nak susun macam mana pun boleh. Okey, susun. Okey, lepas tu kita ambil garam, tabur. Jangan banyak-banyak, sikit-sikit je. Sebab kita tak nak masin sangat lah kan. Jadi kita buat sikit-sikit je. Lepas tu susun balik. Okey, kemudian kita tabur. Tabur tak nak banyak-banyak, akan sikit-sikit je. Kalau ada termasin, tak boleh makan dah lah. Tambahlah orang sekarang ni banyak sangat penyakitnya. Darah tinggi, kencing manis. Makan tu yang tak boleh makan berkasam tu, sebab bila orang buat tu berkasam dia masin sangat. Ni kita tabur sikit-sikit je. Okay. Ada asam keping tu pun masuk juga asam keping. Okey, tabur. Sikit-sikit je. Dalam dia. Banyak ni je. Sikit je. Ni. Buat satu ni. Kita simpan sampai seminggu. Okey. Okey. Kita masukkan asam keping ni semua. Ada cuka sikit lah. Okey. Cuka tak ada, jadi kita buat banyak sikit lah kat tepi-tepi ni. Supaya dia masuk.
Okey, dah. Kita tutup. Kena tutup kemas-kemas ya, supaya tak ada binatang lain datang. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamatlah. Kita boleh dah siap.